Saya anak sulung daripada 3 beradik. Okey. Saya yang pertama lah kalau sulung. Iyalah betul lah. Tak pernah lagi sulung yang last. Jangan try kita orang. Glaukoma ni pun muncul, dia bukan sebab genetik ke apa, dia sebab salah pakai ubat. Doktor lah punya salah. Ha? Cuba cerita macam tu. Tu apa tu sini kau tu? ni ceritakan dulu betul. Dia terus macam marah aja ni. Kau marah betul kat doktor tu tak apa. Salah bagi ubat pula. Makin teruk. Sampai spek pun dah tak boleh pakai. Masa tu power 200. Kuat dah. Lepas tu sekejap dalam masa berapa bulan dah naik 500. Amat-amat dahsyat. Lepas tu doktor tu dia dah macam apa lagi nak buat dia check lagi. Kau punya ayat apa lagi nak buat kat budak ni Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar Dol Podcast bersama dengan saya dan juga Syuib je minggu ini. Alhamdulillah berdua. Ya. Sebab kita shoot recording untuk episod yang ini ni agak mengejut juga. Betul lah. Jadi si Fizi di Kelantan katanya. Di Kelantan lagi dengannya bercamping. Dia kerja tentang radio lah. Ya, radio gegar. Jadi tak apa, kita jalan berdua dulu. Betul tu. Jadi terima kasih pada yang selalu menjadikan Dol's Podcast. Dol's Podcast ni bahan tontonan setiap minggu, bahan dengaran setiap hari. Betul. Sebab baru-baru ni masa dekat Johor, kau ingat tak Mak, ada satu budak tu naik bawa Grab Bawa Grab betul. Bawa Grab. Dia dengar kita sambil naik motor, Mat. Sambil naik motor. Bahaya tu. Bang, saya tengah dengar ni. Saya terperanjat abang ni kat depan saya sekarang ni. Kan, dia punya tahap tak tahu, tak sop ke apa dengan podcast, tak tahu. Ya, betul. Saya tanya, bang, malam ni siapa bang? Malam ni siapa bagi tahu abang? Ya, episod sebelum ni Hazama. Saja Mak, hari ni aku rasa macam aku nak baca-baca lah apa yang diorang komen. Sebab episod Hazama ni ramai pula orang komen. Silakan. Dekat 400 komen. Alhamdulillah. So kat sini aku ada baca satu suka ni. Dengan penuh hormat dan harapan, Mamat untuk membiarkan tetamu undangan menghabiskan percakapan ceritanya sebelum ingin membuka soalan yang lain. Itulah aku menjadi highlight kat dalam Dol Podcast sekarang. Orang macam tengok Dol Podcast macam tengah tunggu kau buat silap. Buat silap apa? Yang baru ni aku baca dah tak menyampuk nampak. Aku cakap kat mana lagi aku kau nak menyampuk. Macam mana ni kan? Aku menyampuk marah tak menyampuk marah kan. Dia kalau contoh lah, ini kita back to reality. Sebab bila namanya podcast, tak adalah macam kita program TV, Mat. Betul. Kan terlalu formal sangat pun jadi tak best. Betul. Jadi benda ni macam borak-borak. Kalau kita borak dengan kawan-kawan, contoh 3-4 orang, takkan tak ada seorang dua yang kuat menyampuk. Betul. Cakap belaga-laga. Betul. Ada. Betul. Tapi kita try disiplinkan dalam Dol's Podcast ni. Tak naklah terlalu berkecah sangat. Betul. Itulah strategi kita sebenarnya. Macam Fizi, Syuib dengan saya ni dah kawan baik. Masuk Hazama pula bayi-bayi kita kawan baik. Sebenarnya kalau kat luar kita lagi dahsyat kalau kita punya borak. Tapi kita cuba bawa benda tu tapi disiplin sikit kat dalam podcast ni. Kawan aku kena hentam juga. Okey, ni ada komen lah. Dol's next panggil Kak Eli Mazlin. Kak Pom-Pom. Sembang tentang karakter dia before GV dan after. Betul lah. Tadi kau dah minta sebelum puasa itu hari apa? Tak dapat. Kak Lina Pom-Pom very busy lah. Terima kasih banyak lah sebab korang ni memang dahsyat. Sebab Mat, aku duk tengok jugalah dia punya apa kita panggil analitik. Analitik, okey. Di YouTube lah. Analisis lah. Jangan pandai-pandai tambah. Ayat dia analitik. Okey. Kau relax dulu Dia punya watch time kita dalam masa sebulan kita dapat hampir 1 juta watch time. Amat dahsyat. Ini tak ada pada orang lain. Ini kalau orang yang tahu YouTube dia tahulah ini adalah satu nombor yang besar. Betul. Okey, kalau untuk unique viewers kita masih lagi maintain di 500,000. Cantik. Tak pernah turun dia duduk gitu je. Unique viewers ni kita kena terangkan. Dia adalah maksudnya setiap bulan tu ada saja apa ni yang baru, orang-orang baru yang datang baru tengok apa semua. Betul. Dan dia ditambahkan dengan yang sedia ada. So dia dapat 500,000 tu, dia boleh konsisten tu terbaik. Alhamdulillah. Sebab apa ni? Awal lagi macam gitu, Mat. Ya. Ya. Pejam celik Dol Podcast dah setahun dah. Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita pun dikayakan, dikuasakan oleh Fokyok. Betul lah tu. So, terima kasih banyak Fokyok. Ini masuk bulan yang ke-6 ke ke-7. Lebih kurang lah. Betul. Jadi semoga kita ada rezeki bersama dengan Fokyok sampai hujung tahun, insya-Allah. Amin. Jadi kepada korang yang nak belajar buat side income, nak menambah pendapatan, boleh pergi ke media sosial Fokyok iaitu TikTok dan juga Instagram. Betul. Follow beliau, belajar dengan beliau macam mana nak buat side income. Betul. Dekat Telegram pun anda boleh pergi ke channel beliau. Pandai kau. Dan lagi satu, Mat, sebenarnya kalau korang suka YouTube,
Buka dekat YouTube, korang type je Fokyok. Dekat situ sebenarnya Mat, dia ada tutorial macam mana dia ajar diorang buat side income. Betul. Berkesan. Berkesan sekarang ni duduk daripada rumah je. Kita godak-godak je kita punya handphone, punya laptop, dah boleh buat duit. Tak payah nak keluar-keluar jalan jam. Aku dah borak dengan Fokyok baru ni. Dia cakap sebab kadang-kadang orang salah faham tentang cari duit side income ni. Kadang-kadang diorang ni ingatkan benda ni macam main mesin. Dia cakap bukan macam tu, disiplin dia bukan. Masuk 30 ya, bukan tak begitu. keluar-keluar. Dia cakap kalau setakat kau nak buat side income sebulan lah, contoh kau nak tambah dalam 500 ke 600 USD, dia boleh belajar dekat channel tu, dan memang insyaAllah kalau kau ikut peraturan dia, kau boleh jana income macam tu, maintain setiap bulan. Betul, dah lepas bayar rumah, duit kereta, dah apa semua, duduk dekat office rehat-rehat tu, tak tahu nak buat apa, try. Betul. Okay, so terima kasih banyak kepada Fokyok. Betul tu. Dan Mat, hari ni kita berdua saja, tapi takkan berdua, kita mesti ada guest. Mesti ada. Kalau duduk kita berdua sampai ke sudah hangus. Borak apa? Aku dah boring hari jumpa kau. Borak engkau borak lagi. Wah, borak lagi. Banyak sangat kerja kita daripada Sepa Penyet. Borak buat konten. Sepa Camp Tour pun sama. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada penonton Sepa Camp Tour app. Itulah sebab unique view tu 6 hari kita ada 100,000 lebih view. Betul. Hebat. Dahsyat, amat-amat dahsyat. Betul. So insyaAllah kita ada memang dah ada planning. Kita akan ada episod selepas itu. Sepa Camp Tour Wow, tunggu dan nantikanlah di Shoaib Channel. Betul tu. Ni app nak tanya kau sikit lah. Umur dah 41. 41 sama dengan pokok dah umur dah tua dah tu. Merengkok tu nampak tua. tu. Tapi aku potong sekejap. Aku perasan bila aku masuk 40, aku nampak lagi better daripada umur aku 20 lebih dulu. Aku nampak tak lah. Tak urara. Kalau umur kau 20 lebih dulu, aku yang tengok kau sama. Aku tengok budak ni macam balung ayam kat kepala. Ada rambut merah. Kenapa dengan umur aku 41? 41 Kau pernah terfikir satu, yelah dengan pacar indah yang Allah bagi kat kita Betul, tangan, kita ada tangan, mata, ada penglihatan, ada rasa, pendengaran, ada dengar, ada sentuhan. Betul. Rambut pun walaupun dah botak kita dah tanam, alhamdulillah. Dia tumbuh lagi. Okay. Kau pernah terfikir kalau satu hari nanti Allah tarik panca indera kau, tiba-tiba engkau tak boleh melihat macam mana tu? Maksudnya dalam banyak-banyak panca indera aku tu salah satu, baru satu Allah ambil. Satu Allah tarik. Kau tidur pun sama, kau bangun pun sama penglihatan kau. Kau pernah terfikir benda tu? Apa yang kau akan rasa? Aku ni ada satu Fokyok. Fokyok. Apa? Fobia. Sorry. Fobia jadi Fokyok. Salah. Aku ada satu fobia. Aku tak boleh duduk dalam bilik yang gelap. Betul, sebab yang semalam tak ada langsung cahaya. Semalam kau tidur pun nak tidur sebilik dengan aku kat hotel. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak Mat kita tidur sebilik sekatil? Engkau takut, aku lagi takut buatnya kau ramas ke apa tengah tidur. Aku tidur buka lampu bilik air, kau tahu. Aku takut. Sama. Dulu bilik gelap aku akan rasa, tak tahu, dia ada fobia tu. Aku trauma dulu. Trauma apa sebenarnya? Tak, dia jadi rasa hantu datang ke? Bukan. Engkau bila mata aku gelap, aku rasa tak tahu, dia jadi tak boleh nafas? Betul. Dia jadi macam sesak nafas. Betul. Aku jadi, nak ke mana, nak buat apa? Dia jadi macam tu, ada takut tu. Aku lagi satu, aku terbayangkan macam dalam kubur. Lah dah. Kubur kan gelap. Betul lah. Aku tu dia. Cerita dalam kubur risau aku. Tak, kenapa kau tanya macam ni? Sebab apa sebelum ni korang pernah interview Khalid Basker. Azmi Khalid Basker. Masa aku tak ada episod tu kan. Dia tak ada penglihatan lah. Dia daripada lahir memang ni kan. Tak silap aku tak boleh nampak kan. Okay. Macam dia kalau daripada lahir tak nampak, bermakna dia tak pernah nampak apa panca indera yang Allah bagi dekat luar ni. Kehidupan kat luar, pemandangan kat luar. Tapi ada seorang hamba Allah ni aku tengok dekat Facebook, dia selalu bercerita tentang dulu dia pernah lihat, kini dia dah penglihatan dia dah tak ada dah. Dulu pernah nampak, sekarang tak nampak? Tak nampak. Ini semua sebab-sebab ni nanti kita akan tanya beliau lah So ni gas. Kau cerita gas ni? Gas kita hari ni aku buat surprise dekat kau di mana beliau dulu boleh melihat macam kita apa semua. Dia kenal kita, dia pernah nampak wajah kita dekat Raja Lawak, Maharaja Lawak dulu, dan dia peminat kita. Tapi kali ni aku jemput beliau hanya boleh mendengar saja. Mendengar suara kita, dan dia kenal Abang Mamat ni kan, Abang Sueb kan. Ini baik. Jadi ini hal ini barang, ini cerita kita nak share dengan orang. Bila Allah tarik satu panca indera kita, apa yang kita rasa sebenarnya? Macam mana betul, tu? Kau tidur pun sama macam tu. Engkau bangun pun macam tu juga.
Cuma kau boleh rasa saja tapi lihat tak boleh. Okey. Wow. Pula tu kadang-kadang kita masih belum bersedia untuk itu. Memang semua orang tak bersedia. Kau pernah nak bersedia? Nak ke arah tu? Allahu akbar. Ujian. Ujian lah tu. Okey, aku rasa aku tahu siapa yang kau masukkan. Dia nama penuhnya aku ada. Oh, dahsyat. Nama penuhnya Muhammad Danish Amin bin Khairun Nisham. Khairun Nisham. Dia lahir di HKL pada 20 April 1998. Muda lagi. Tahun Sukan Commonwealth. Ya, so kita mesra panggil dia ni Danish. Sebab dalam Facebook dekat platform beliau Danish Eddy namanya. Alright, inilah dia. Assalamualaikum Danish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tadi suruh doa dengan kita bogaan. Tadi duduk dengar je kan. Tapi Danish bila tengok media sosial, Danish ni orang yang pandai cakap. Boleh lah sikit-sikit. Dia mesra untuk bercakap lah. Senang untuk bercakap. Daripada tepi dah macam Adri Hashim. Adri Hashim. Rambut panjang. Rambut panjang. Ini Adri Hashim bang. Tengok daripada pemakaian macam Hazama. Pakai proper. Proper dahsyat. Ini kalau dia berdiri ni daripada atas sampai ke bawah, konsepnya macam orang kenal warna, orang tahu bentuk pakaian apa semua ni. Betul. Nampak? Dan macam aku yang tetamu pula tak pakai jaket. Korang berdua pakai baju jaket, aku tak pakai jaket kan. Danish. Ya saya pak. Tadi datang naik apa? Tadi datang naik Grab. Selamat. Kalau kau datang sendiri tak sampai. Memang tak sampailah naik kereta ke apa kan. Naik Grab bukan dia yang bawa Grab lah. Grab hantar lah. Sebenarnya kita nak bagi tahu sebelum kita ada dalam studio, of course kita dah borak dah kat luar tadi. Kita dah mesra dah pun, dah gel dah pun. Betul, Jadi betul. ke depan ni janganlah macam nanti cakap korang hajar lah diorang ni. So app dengan Mamat ni korang hajar. Tak ada. Kita tahu kalau Batan nak bergurau macam mana. Sebab Danish ni peminat kita app. Dia dah tengok dah kita kat TV Ya, dulu. dah apa tahu semua. dah kok karakter kita macam mana. Dah tahu dah macam mana semua. Tapi tengok Danish ni orang yang mudah ketawa ya. Betul. Kalau ketawa bersungguh-sungguh ketawa tu. Saya memang suka ketawa bang. Okay, so tadi datang naik Grab. Lepas tu sikit nak tanya lah. Sebab yang mendapatkan awak datang ke Dulus Podcast ni Mamat. So macam mana masa Mamat DM tu, DM kan? DM dekat Facebook. Macam mana tu perasaan dia? Lepas tu macam mana Danish baca? Nak tahu juga ni. Lah. dia aku bagi assalamualaikum, aku tulis, dia balik salam bang. Tulisan? Bukan voice note? Aku dengan bini aku cakap, ni orang lain lah ni. Mana takkan dia nak balik salam. Siapa balas tu? Itulah bang. Sebenarnya saya yang type sendiri. Kacau. Saya yang type sendiri. Kau boleh type Boleh. Macam mana ni? bukan ke screen tu flat? Dia bukannya ada apa titik-titik apa? Okey bang Tu iPhone tu. Kamera try jap tengok apa boleh zoom ke apa? Kita tukar jap. So kartun. Okey. Oh, dia bagi tahu jam app. Dia akan bagi tahu semua yang ada dekat sini. Okey, sekarang ni contoh macam nak tahu macam Abang Mamat DM saya kat Facebook tu. Jap, mana Facebook ni? Tak apa. Kau cari. Ni, Facebook. Masuk. Lepas tu, Betul lah. Messenger. Masuk dalam Messenger. Lepas tu cari Abang Mamat ni Ni spam. Ni. Ya. Orang putih panggil sebut nama aku. Mamat Sepah verified. Sebab mula-mula masa saya tengok DM ni, baca nama Mamat Sepah kan. Lepas tu Yelah scammer ke apa kan? betul ke tak ni, legit ke tak ni, scam ke tak. Kita masuk profile. Kita masuk profile, kita tengok ada 98,000 follower. Cakap ni takkan tipu, fake kan? takkan palsu lagi. Ini mesti legit punya. So kita jawab. Kita jawab semua mesej yang ada kat sini. Sekejap ni Abang Mamat. Assalamualaikum. Aku bagi salam. Lepas tu saya jawab. Mana aku jawab ni? Ni Abang Mamat, awak kenal saya tak? Lagi? Ni. Minta nombor telefon boleh tak? Saya pun reply semua. Sebab bila dia keluar kat sini, dia ada ni keyboard ni. Tu. Macam tu je saya type. Kalau nak type. Macam tu. Macam tu. So dia keluarlah semua benda. Apa yang ada dekat dalam skrin semua dia baca. Kat sini.
5G. Bateri Dia bagi tahu bateri apa semua. Okey Dennis. Dennis. Macam tu lah. Benda ni Dennis rasanya bukanlah biasa sangat untuk awak kan. Awak baru 6 tahun yang tak nampak. Lebih kurang lah 6 tahun. Totally blind. Okey, sebelum ke situ. Kita of course dekat Dos Podcast ni kita nak tahu daripada awal. Dennis ni siapa, sebab Dennis mesti pernah kecil, betul? Ya, betul. Pernah kecil. Betul kan? Betul. Jadi kalau pernah kecil, baik cerita. Kecil tu dekat mana, lahir, mak bapak apa background, duduk kat mana, cerita kan Dennis. Okey lah, sedikit pengenalan. Boleh cerita pasal family kan? Boleh. Okey, cantik. Okey, sebenarnya saya dilahirkan pada tahun 1998. Ya. 20 April. Nama diberi Muhammad Danish Aiman atau lebih dikenali di media sosial Danish Eddie. Kau kenapa kau kena tekankan sosial? Sebab dah terikut satu influencer yang botak tu. Dia kan selalu sebut macam tu kan. Kan sosial sebutannya. Kau jangan sosial pula. Menekan kat situ sini terasa tu. Itulah pasal. Okey. Okey. Saya dilahirkan sebagai manusia biasa yang ada cukup panca indera, mata, telinga semua. Lepas tu okey kejap. Sebelum cerita pasal mata lah. Okey, sebelum cerita pasal mata, anak nombor berapa? Saya anak sulung daripada 3 beradik. Okey. Saya yang pertama lah kalau sulung. Iyalah betul lah. Tak pernah lagi sulung yang last. Jangan try kita orang. Bawah kau lelaki perempuan? Bawah saya 2 orang perempuan. Okey. Dua-dua celik, alhamdulillah, tak ada masalah mata macam saya. Saya seorang je yang buta karir macam ni. Sebutlah nama adik-adik tu, siapa nama dia? Okey, nama adik yang kedua, yang pertama lah. Nur Damia Irdina. Sekarang tengah belajar lagi. Kat mana? Dekat UKM. Okey, alhamdulillah. Lepas tu yang ketiga pun tengah belajar juga kos bisnes. Nur Marsha di Laila. Okey, ngam. Lepas tu untuk sekarang ni mak saya dekat hospital. So sekarang adik saya nombor 3 tu dia terpaksa berhenti SEM dulu untuk jaga mak saya lah buat masa ni. Sekarang ni lah. Mak sakit apa? Mak saya sakit ni, dia pendarahan dekat kepala. Allah, jatuh ke? Tak jatuh, sebelum collapse sempat pergi klinik. Dia klinik suruh pergi hospital. Katanya dah ada pendarahan dalam kepala lah. Dah kena buat operation semua macam tu. Dah lama Danish? Kat hospital? Sebulan lebih? Sebulan ni yang lebih, sekarang punya cerita lah ni ni yang sekarang lah, yang latest lah. Semoga Allah mudahkan Dennis. Semoga kesihatan ni dikembalikan. Okey. Lepas tu mak saya macam tu lah, sekarang ni dekat hospital. Ayah saya masih bekerja lagi. Saya sekolah dulu masa darjah 1 dekat Gombak. Gombak SK Taman Setia darjah 1. Okey. Time tu masih ni lah, normal lagi, maksudnya penglihatan semua masih okey lagi. Lepas tu darjah 2 dah pindah dekat Sungai Buloh. Pindah dekat Kenapa pindah? Sebab dapat rumah lain. Okay. Masa tu duduk PPR. Lepas ni pindah dapat rumah bawah, rumah teres. So pindah lah. Lepas tu sekolah pun pindah sampai darjah 5 dekat sekolah Bandar Baru dekat Sungai Buloh. Darjah 6 tukar lagi sekolah. Masuk sekolah khas. Time tu dah dikira, dah didiagnose ada kat OKU benda semua. Kenapa? Masa darjah 6. Kenapa? Diagnose OKU apa? Kad. Masa tu buta lah. Dapat kad. Umur 12 tahun masa tu. Umur 12 tahun. Awak kata baru 6 tahun yang lepas ni Tak nampak. Tak nampak. Yang tu dapat kad tu, masa tu penglihatan saya ni dia macam macam ni lah. Rabun. Daripada nampak dia ujung sikit makan sampailah terus tak nampak. Okey, buat mana masa darjah 6 tu awak dah kabur-kabur macam tu? Sebenarnya pada awal tu lagi, masa sekolah tu lagi memang dah start. Cuma macam tu lah, dia berperingkat. Okey. Berperingkat sampai umur 12 tahun tu baru saya didiagnose betul-betul ada kad OKU yang colour pink tu. Lepas tu barulah masuk sekolah khas. Dia apa Dennis, sakit mata dia ni glukoma Ya betul, glukoma.
Glaukoma ni pun muncul dia bukan sebab genetik ke apa, dia sebab salah pakai ubat. Doktor lah punya salah. Ha? Cuba cerita macam tu. Tu apa tu sini kau tu? ni ceritakan dulu betul. Dia terus macam marah aja ni. Kau marah betul kat doktor tu tak apa. Salah bagi ubat pula. Apa ubat apa sini? Sakit apa tu? Ada kejadian apa-apa? Okey, sebenarnya masa umur saya 5 tahun tu kan. Okey. Saya ada satu penyakit eczema. Okey. Pernah dengar cerita ni. Okey. Eczema. Lepas tu masa kecil tu kita sedap menggaru daripada kaki tangan naik ke badan sampai kepala sampai mata garu. Okey. Lepas tu kornea mata koyak. Dalam mata eczema tu ada luka tu ada. Rasa gatal tau. Biji mata. Rasa gatal dekat dalam mata tu rasa sekali lah. So kita tenyih. Okey. Tenyih macam tu kan. Hari-hari tenyih. Sampai masa pergi hospital tengok doktor kata kornea mata ni koyak. Okey. Dua-dua mata. So that doktor tu bagilah ubat. Ubat titik mata. Eye drop tau. Yang time tu kita tak tahu pun apa ubat tu. So kita guna. Dalam tempoh umur saya 5 tahun tu guna 6 tahun. Umur saya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, lebih kurang 3 tahun saya guna. Time tu vision saya jadi makin teruk. Adakah bila Dennis letak tu dia membantu? Memang membantu masa awalnya. Dia memang cepat healing. Cepat healing ke cepat hilang? Healing proses tu. Okey. Maksudnya tak adalah kau rasa gatal kat biji mata tu. Lepas tu yang luka-luka tu dia dah bertaut balik. Okey. Okey, selepas 3 tahun? Lepas 3 tahun tu ubat tu rasa macam jadi makin teruk. Bila pakai makin tak nampak. Bila tulis, bila pergi sekolah kan, tulis dekat papan hitam, cikgu tulis dekat papan hitam dah tak nampak. Cikgu cuba tulis dekat buku yang ada line tu pun dah tak teratur. Kejap kat atas, kejap kat bawah. Pergi hospital lagi. Hospital yang sama lah ni. Hospital yang sama, pergi lagi. Doktor tu mula-mula dia suruh buat spek dulu. Buatlah spek. Kononnya macam saya masa tu rabun kan. Rabun. Pakai spek. Bila pakai spek okey kejap. Lepas tu sambung lagi pakai ubat tu. Sambung lagi makin teruk. Sampai spek pun dah tak boleh pakai. Masa tu power 200. Kuat dah. Lepas tu sekejap dalam masa berapa bulan dah naik 500. Amat-amat dahsyat. Lepas tu doktor tu dia dah macam apa lagi nak buat dia check lagi. Kau punya ayat apa lagi nak buat kat budak ni Kau macam gitu kan masuk kau Dennis. Tu kau ni. Okey, lepas tu. So, lepas tu doktor tu check, cakap ada dalam mata saya ni ada cataract. Cataract. First kali cataract. Okey, cataract. Lepas tu doktor decide operation, buang cataract tu. Masa buang cataract, dalam proses buang cataract tu dah habis semua, doktor bagi tahu dalam mata saya ni ada penyakit lain, glaukoma muncul. Masa dalam operation tu. Masa tu belah kanan saja yang ada. Yang nampak yang ada penyakit tu. Okey, yang mata ada belah kanan tu. je yang kena. Belah kiri okey. Belah kiri okey masa tu. So lepas dah jadi macam tu, doktor ni lagilah dia dah hilang punca dah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia transfer saya pergi hospital yang kedua. Okey. Hospital mana tu? Hospital swasta juga, dekat PJ sana. PD PJ. PJ, okey. PD Mendi Air Laut. Aku tak dengar lah. PJ. Okey, betul. Senang ketahui. Dia senang ketahui, senang terhibur. Betul lah. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu dah bawa pergi hospital kedua. Doktor ni minta lah ubat yang daripada hospital pertama tu kan. Dia minta, dia check. Dia kata punca mata awak jadi makin teruk daripada ubat tu. Sebab ubat titik mata tu mengandungi steroid. Patutlah tadi dia cakap Cepat luka tu cepat okey semua. Sekejap Dennis, maksudnya pemandangan kau masa tu, kalau kita nak try to detail sikit, view kau tu kabur ataupun view kau tu semakin kecil ke apa? Pecah ke? Nak fahamkan. Dia masa tu campur-campur, kabur pun ada. Lepas tu dia macam makin sempit tau. Kalau kita pemandangan kan luas, angle kan, macam kamera tu kan. Betul. So kalau kita dah ada glaukoma ni, dia kecilkan vision, macam ni sampai kecil je ni. Macam tengok macam dalam gelap ada satu lubang kecil je. Dia macam lubang kunci, kita cucuk lubang kunci tu kan. Itu je lah kita punya vision bila dah kena glaukoma ni. Okey, dia tak pergi wide lah. Dia makin kecil sempit. Sangat sempit. Bila macam time tu saya boleh nampak, tapi kalau nak pandang orang kena toleh. Pandang orang kena toleh. Faham. Dia view dia memang jadi betul kecil. Betul. Nak tengok sana kena pusing. Macam tu.
Tak apa. Yang cerita bab mata ni kita cerita sekejap lagi kita nak patah balik pada family. Danish family-nya yang macam mana, sederhana ke yang senang ke susah ke, macam family saya biasa-biasa lah. Nak kata senang sangat tak senang sangat tapi okey lah. Boleh dapat apa yang nak semua. Makan semua okay. Ayah kerja apa boleh tahu? Ayah saya sekarang ni kerja hospital. Okey. Okey, kerja hospital. Okey, Dennis kejap Ahmad. Sebab sonok ni Dennis bercerita. Cuma kita kena pergi ke second segment pula. Betul. Okey, sebab ni dah masa dah time. Masa dah masa dah time. Saja kita pancing dorang ke segmen kedua. Yes, so korang teruskan komen, teruskan share kita punya episod kali ini. Dan jangan lupa like episod ini. Dan episod ini adalah dibawakan oleh dikayakan oleh Fokyok. Jadi kita jumpa di segmen yang kedua, Doll Podcast. Doll Podcast. Ini cerita diorang berempat.